Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Inspirasi Arba'in. Apa khabar semua? Didoakan agar anda semua sihat sejahtera. Amin. Dalam kita sedang melakukan pecutan akhir di bulan Ramadan. Saya Ustazah Yas akan bersama anda dalam slot Inspirasi Arba'in pada kali ini. Baik, kali ini kita menampilkan bersama saya seorang tetamu, Al-Fadhil Ustaz Mio Syariman bin Ahmad Syafidi, seorang pegawai SIC Plus, Sains Sosial, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Baik Ustaz, macam mana raya kali ni? Oi, ready dah. Alhamdulillah. Kita ready awal sebelum Ramadan Siap ni. malam Ustaz jadi imam Ustaz? Saya cuba mengelak jadi imam. Kalau saya ngelak, saya ambil dalam beberapa siri. Saya tak, sebab saya nak rebut peluang doa banyak. Bila kita jadi makmum, sujud akhir tu kita ada peluang doa. Kalau kita jadi imam, kita tak boleh doa untuk diri kita. Kita jadi makmum, kita boleh doa untuk diri kita. Baik, jadi bagus. Saya memang mengelak sungguh jadi imam. Baik Ustaz, kita nak bawa cerita hari ini, kita nak sembang hari ini berkaitan dengan sebagaimana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam seperti 1000 bulan. Betul kan Ustaz? Ya, betul. Okey, baik. Jadi saya nak tanya Ustaz lah. Saya teruslah kepada soalan Ustaz Noh. Boleh. Silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan malam 1000 bulan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Terima kasih Ustazah Yas, seorang ustazah yang hebat di PPD Kota Star. Alhamdulillah. Malu saya duduk sebelah ni benar. Okey. Kita tengok pada topik kita, malam lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam yang penuh kemuliaan. Seorang ulama yang terkenal mengatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan kerana dijanjikan pahala seolah-olah kita beribadat selama 83 tahun 3 bulan tanpa buat dosa. Allahuakbar. Jadi barang siapa yang dapat malam tu dengan penuh ketaatan, Allahu Akbar. Tabarakallah, masya-Allah. Apa nak lagi? Cuma Ustaz, orang zaman law ni kan Ustaz, dia nak semua benda exact. Dia nak tarikh, dia nak masa. Jadi apa rahsia ni? Allah merahsiakan tarikhnya. Apa hikmah ni? Jawapannya senang je Ustazah Yas. Jawapannya, Allah nak tengok siapa yang benar ikhlas. Kalau dia bagi tahu contohnya, okey, hari ini hari Rabu 21 Ramadan, seluruh malaikat turun sebagaimana dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh, maka turunlah semua malaikat dengan ruh, yakni malaikat Jibril, untuk memberi salam kepada manusia yang berada di bumi dalam penuh ketaatan. Kalau dia beritahu, ni secara semua orang standby lah. Mana malam lain tak standby dah, malam lain pergi malam tu je lah. Malam lain pergi Ustaz boleh belah dah. Paling soleh malam tu. Malam Ustaz tu no. Paling soleh. Contohlah kita macam kematian lah. Kalau dia beritahu Ustaz lagi esok mati no pukul 2.30 petang, confirm dah tak keluar rumah. Tak pergi mana dah. Itu rahsia yang paling besar. Allah nak tengok kita siapa yang benar ikhlas, siapa yang benar-benar percaya malaikat turun bawa rahmat. Itu sebenarnya. Kesimpulannya Ustaz, nak dapat malam Lailatul Qadar ni, dia bukan senang kan? Nak mencari yang paling ikhlas, yang paling suci. Sebab itu kita kata, nak ikhlas ni dia melibatkan tadhiyah, pengorbanan. Kan? Ya, Ustaz, betul. Kan? Tapi Ustaz, ada tak hint yang berkaitan dengan Lailatul Qadar yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis? Sekurang-kurangnya kita ni rasa macam bolehlah kita nak bersedia. Okey. Ustazah Yas, dalam Quran surah Al-Qadr,
tanazzalul malaikatu warruh. Allah kata, Allah berfirman, semua malaikat ni dengan ruh malaikat Jibril turun. Cara Allah terang tu, tapi tak disebut tentang tanda-tandanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah terang dah. Dah mula terang dah. Ada satu riwayat Nabi berqiyamul lail, Nabi itikaf dalam masjid mulai daripada malam pertama sampai malam 10. Nabi tak bagi tahu kawan-kawan dia ni kena kewajipan tu. Lepas tu Nabi bertikaf pula daripada malam 11 malam 20. Nabi pun tak suruh lagi sahabat-sahabat dia ni, dan pada mulai malam 20 sampai malam akhir Ramadan, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat rebut malam 10 akhir, kerana ketika itulah Lailatul Qadar berlaku. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Satu hadis. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih semua. Dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Kalau 10 malam akhir 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada satu hadis lagi, carilah pada 10 malam akhir, maknanya pada malam 20 setiap malam. Di situlah nak menguji kita, nak bagi kita benar-benar bersungguh-sungguh. Bukan kita target pada malam yang ganjil sahaja. Dari segi tanda yang kata khusus ni, dia tidak diterang secara ni, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu pada malam tu malam yang tenang. Walaupun hujan lebat, tapi malam tu dia ada sesuatu benda yang tenang, kerana seluruh isi alam menyambut kedatangan para malaikat yang bawa rahmat. Sebab saya teringat sungguh kat ni saya Yas ataupun Kak Yas, saya teringat sungguh. Tok guru saya pernah cerita waktu saya kuliah di surau kampung saya teringat tu. Dia kata ada satu cerita tu, ada seorang budak di kampung tu, ayah dia sakit. Ni kampung lah, kampung. Budak ni kaki dia capek sikit. Jadi malam tu ayah dia sakit kuat. Jadi budak ni anak yang soleh. Dia pun keluar rumah nak cari pertolongan, nak pergi jumpa jiran-jiran lah. Di kampung nak panggil, kata ayah dia sakit. Ni. Dan malam tu hujan lebat. Dia pun keluar juga budak ni. Bila dia keluar, tengah-tengah jalan, dia perasan tadi waktu siang dia lalu, okey, semua okey. Jalan pun okey. Tapi malam tu dia heran, dia nampak tiba-tiba ada pokok rentang tengah jalan. Maksudnya budak je Ustaz budak ni. Bukan dia kita macam ada tu, rasa dia duk ni. perhati pokok je. Pelik ni bila masa tumbang. Tapi dia masa duk perhati, dia tengok tumbang tak tumbang. Tapi bukan tumbang, seolah-olah macam sujud. Macam sujud, baru dia teringat ustaz dia di sekolah bagi tahu, antara bila datangnya malam Lailatul Qadar, rahmat turun, malaikat turun, seolah-olah bumi yang sempit dipenuhi dengan para malaikat. Seluruh isi alam menyambut. Ada ketikanya menyambut macam itulah. Mana pokok pun dia seolah macam bersujud. Tapi bukan semua orang dapat. Orang tertentu je. Betul. Jangan dia pergi check pula malam-malam. Mana pokok tumbang, mana pokok ni, jangan. Ada orang alim ulama, dia nampak air tiba-tiba jadi buku. Tapi jangan jadikan dalil itu pula nak pergi cari. Itu kata kita, itu antara karamah orang. Cuma yang Nabi bagi tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara tanda malam qadar, malam tu tenang. Walaupun kata hujan pun dia tetap tenang. Tenang. Dan bila siang ni tu pula kita tengok dia suasananya tidak menyengat sangat, kepanasan yang tidak menyengat, seolah-olah dia macam tenang. Keredaan telah berlaku. Hebatnya tu. Jadi dia ada satu rasa tenang. Ada rasa tenang tu. Dan tapi itu masalahnya, bila Allah uji tu, kebanyakannya bila malam Lailatul Qadar tu, selalunya kita ni orang awam ni, iman tak tahu mana ni, malam tu lah kita mengantuk sangat. Malam tu jadi malas sangat. Ujian tu nak tengok kita lagu mana. Bukan senang nak terpilih. Bukan senang Ustazah, ya, bukan senang. So Ustaz, saya dengar Ustaz cerita ni malam. Saya tertanya-tanya,
adakah bila kita ni malam ni, lah zaman kerja yang macam-macam kategori 24 hours kita kerja. Ya. Ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Ya. Hak orang shift malam 24 kerja duduk kat mesin lah. Kalau dia kerja operator, Ya. kan operator dekat kilang. Ya. Jadi, tak ada peluang ke untuk depa yang orang kerja malam, tak ada peluang ke? Sebab ustaz duk cerita pasal malam je. Siapa kata tak ada peluang? Allah tu Maha Penyayang. Kita yang tak sibuk mana ni, malam kita tak kalut mana, kita boleh pergi masjid, boleh pergi surau untuk berjemaah. Itu rezeki kita. Tetapi orang yang ada kewajipan cari rezeki dan kena waktu malam. Adakah dia tak boleh dapat Lailatul Qadar malam tu, dia tak boleh beribadat? Siapa kata? Dia kerja, dia tetap kena solat. Solat fardu. Adakah masa dia kerja tu, dia malam dia tidak ada rehat? Bila waktu rehat tu, dia boleh solat tarawih. Tarawih dia boleh buat 8 rakaat. Kalau dia tak baca, dia tak perlulah nak baca panjang-panjang, baca pendek. Kalau dekat 8 rakaat dengan witir 3, kalau dengan bacaan yang ringkas pun, waktu dia rehat malam tu pun, dia boleh habiskan dalam masa tak sampai setengah jam. Ya. Dan waktu dia tengah bekerja tu pun, dia boleh berdoa, berzikir. Walaupun kerja tu sebagai ibadah saya. Ya, betul. Kan? Nak jadikan niat kita lah, nak kan? jadikan kerja ibadat ni, dia mula dengan bismillah. Kita nak niat cari rezeki halal. Tambah-tambah malam tu, setiap apa yang kita buat, kita dalui dengan apa zikir pada Allah. Itu sebab malam tu, bayangkan kalau kita tengah buat kerja tu, kita tengah bawa kereta, tuan-tuan bawa lori lah. Kita duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita istighfar 100 kali. Zikir yang paling seronok buat sebenarnya waktu mana tu? Kita bawa kenderaan. Sebab kita tak kalut benda lain, waktu tu kita zikir. Saya setuju. Yang tu salah satu cara nak hilang mengantuk. Betul. Bayangkan kalau kita zikir masuk dalam hati kita tu, kalau kita zikir tu, kita tak kacau dengan siapa, kita bawa kereta, kita boleh istighfar 100 kali, kita boleh selawat 100 kali, kita boleh sedap-sedap sampai aja. Dapat dah Lailatul Qadar. Malaikat doa kita tak berhenti. Allah janji dah bulan Ramadan, Ya, pahala hak dia. Pahala hak dia. Berapa Allah nak bagi kan? Dia nak tengok kita ikhlas je. Baik. Kita ikhlas je. Satu lagi ustaz. Kukutlah ustaz boleh bagi senarai checklist yang paling mudah lah untuk kami ni, untuk yang paling minimum. Ya, apakah perkara-perkara yang paling minimum, amalan yang kita semua, paling kurang semua orang bila sebut benda ni boleh buat? Ya. Ustaz boleh tak bagi sikit Yalah, panduan? kita ni orang awam. Kita kadang-kadang kita tak mampu jadi macam tok guru hebat, ulama-ulama hebat. Tapi adakah bermakna kita tak boleh nak rebut Lailatul Qadar? Adakah bermakna? Tak, kita boleh. Apa yang patut kita buat pada malam, kita kena standby, kena jaga sungguh-sungguh ni. Benda yang paling basic lah, orang kata minima lah. Arab kata basic, mana ni kata minima. Yang pertama, solat fardu tu of course lah. Tu yang kena buat lah. Itu jangan tinggal pula dah. Lepas tu jaga apa? Cuba jaga lepas isyak tu solat ba'diyah isyak 2 rakaat. Cuba buat tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Kalau siapa yang pergi ke masjid, niatkanlah itikaf. Masuk je masjid, niat itikaf. Duduk itikaf ni, sebab ada kita duduk dalam, kita solat ataupun kita duduk saja pun dah dapat pahala itikaf. Kalau siapa rumah dia jauh pada masjid, hanya ada surau, pergilah surau. Sebab ada setengah ulama mazhab mengatakan, ulama besar mengatakan, kalau dah tak ada masjid, ada surau sahaja yang mampu kita untuk kita beriktikaf, tak apa, surau pun tak apa. Lepas tu malam tu, cubalah kita baca Quran, paling-paling tidak pun kalau kita tak mampu lah nak baca banyak, 3 kul. Qul huwallah tu baca 3 kali. Sebab 1 qul huwallah menyamai 1/3 Quran. Kalau 3 kali, dah kira khatam lah. Okey, itu kalau kita tak mampu sangat, kalut sangat. Tapi kalau boleh, cubalah malam tu, paling-paling tidak kita baca satu muka surat. Dan malam tu juga, kalau malam-malam ni, cuba kita buat istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim 100 kali. Duduk saja-saja, tengah bawa kenderaan pun boleh 100 kali. Dan kita selawat pada Nabi yang paling simple, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali.
Dan satu lagi yang paling ni, sedekah. Lah ni nak sedekah senang Kak ya, senang sungguh. Bukannya mesti masuk dalam tabung masjid, bukannya mesti masuk dalam tabung surah. Lah ni online. QR. Kan ada mana-mana kan kita tengok dalam WhatsApp kita lah ni banyak orang minta sedekah. Kita yakin tempat tu betul. Dia bagi QR, tembak aja. Tembak aja. Paling-paling kita boleh beli Ustaz no, barang kat TikTok. Tunggulah pihak raya boleh beli banyak. Tiba-tiba nak sedekah RM5, RM10 tiap-tiap malam. Kalau kita sedekah RM10 semalam pun, kalau 10 malam baru RM100. Paling kurang RM1 lah Ustaz no. Lekeh benar. Lekeh benar no. Lekeh benar. Okey, tak apalah kan Ustaz. Sebanyak mana yang kita mampulah. Yang penting apa Ustaz? Ikhlas. Itu sebab ni Kak Yana, Saja Yana. Orang yang beribadat pada malam 10 akhir ni, dia ada 3 kategori. Dia ada ulama mengelaskan ada 3 kategori. Yang pertama, dia beribadat dan dia tengok orang lain tak beribadat, dia pandang lekeh. Dia pandang lekeh, dia rasa aku yang hebat, hangpa ni rugilah tak buat lah, hangpa tak hak tu bahaya. Nak ikhlas tak ada dalam diri dia dah. Dia dah main ujuk, dia dah main riak dah. Habis hak tu. Yang kedua, orang yang beribadat ni dia tak kisah apa langsung. Dia tak ambil pusing apa langsung. Itu kategori dia. Dia hadir aja. Tapi dia buat ni je lah. Dan yang ketiga, orang yang dia bersyukur Allah pilih kat dia, dia boleh beribadat dan dia cuba buat sebaik yang mungkin. Rebut malam tu. Jadi sebaik yang mungkin ni adalah bergantung pada individu sebenarnya. Tak semua orang sama Kak ya. Tak semua Ustaz sama. Mio, saya teringat sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, cerita tentang Rasulullah ni. Ya. Sesungguhnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri. Yes. Ghairu ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh malam yang 10 akhir tu. Yajtahidu fil ashri yang ke-10 tu kan. Ya. Lebih daripada bersungguh-sungguh pada malam sebelumnya. Nak habaq kata Nabi Muhammad yang maksum ni bersungguh-sungguh dalam ibadah, tambah kita Ustaz kan. Ya, dan kalau kita buat amalan yang simple, yang macam Ustaz kata tadi, solat simple kan, kita bersedekah simple dan kita ikhlaskan apa yang kita buat secara simple, Allah tidak memandang yang simple, tapi Allah memandang kesungguhan yang kita lakukan. Baik Ustaz. Betul, saya setuju. Dan itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam akhir, dan satu hadis Rasulullah mengikat kainnya. Yang ini ulama mentafsirkan dia tidak mencampuri isteri dia. Rasulullah banyak beriktikaf di dalam masjid. Okey. Itu tapi bukan makna tak boleh mencampuri isteri dia, cuma kesungguhan Rasulullah. Jadi poin dia kat sini adalah kesungguhan kita dan keikhlasan kita. Sejauh mana kita nak rebut tak rebut. Janganlah sampai kita tak buat langsung tarawih. Contohlah, tak buat langsung tarawih, maknanya kita tak berdirikan malam. Sebab Rasulullah pernah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya sebelum dan selepasnya. Itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena rebutlah. Kena rebut. Walaupun kita kata aku ni bukan tok guru, aku ni bukan ustaz, dak. Siapa, walau macam mana kita sekalipun, buatlah sebaik yang mungkin dengan penuh keikhlasan ikut kemampuan kita. Baik, masih Ustaz. Subhanallah. Cuma saya nak tambah ada satu doa. Saya takut saya terlepas. Doa ni doa yang mana Rasulullah ajar ni. Hak ni kena buat. Hak ni semua kena hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang 3 kali nah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Engkau menyukai memberi keampunan kepada hamba-Hamba-Mu ya Allah, maka ampunilah aku. Doa ni jangan tinggal. Hak ni kena cuba hafal. Hak ni doa yang paling utama pada 10 malam akhir.
Di samping doa yang lain yang kita nak selitkan. Itu yang saya kata tadi, kenapa saya tak nak jadi imam sangat, sebab saya nak banyakkan berdoa. Waktu mana doa yang paling seronok? Waktu kita sujud akhir dalam solat. Tak kira lah sujud, sebab tu kita sujud akhir ataupun sujud. Kalau saya tak sujud tu, saya suka berdoa. Sebab kita rasa hampir sungguh pada Allah. Jadi bila kita berdoa sungguh-sungguh dengan doa yang Nabi ajar, dengan doa kita, malaikat turun ramai-ramai. Akan jadi bawa satu rahmat, dia akan mendoakan kita amin, 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 amin. Rugilah kalau kita tak ambil itu. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita tak sedar kita dah berada di penghujung solat inspirasi Arba'in. Baik Ustaz Noor tadi sebut macam-macam rahmat Ramadan. Bagaimana hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Dah sebut dah, akhir ni kita berada di fasa dijauhkan daripada api neraka. Maka tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, mari sama-sama di fasa terakhir ini kita melakukan pecutan, kita buatlah bersungguh-sungguh kerana Allah melihat usaha. Dan insya-Allah kami doakan kita semua diberkati. Amin. Dan dipayungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Moga kita berjumpa lagi warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan bersama Inspirasi Arba'in. Sekian, wassalam.